Majoriti kita fikir semua emas tu sama. Tapi sebenarnya bila anda betul-betul teliti, baru anda akan nampak ada beza besar antara emas yang sekadar nombor di skrin dengan emas yang betul-betul ada di tangan anda. Saya pernah jumpa ramai penyimpan emas yang kata beli emas di syarikat A murah sikit daripada public gold. Tapi bila saya tanya balik, dah pernah pegang emas fizikal dia ke? Ramai yang senyap. Sebab kebanyakannya cuma nampak harga di skrin, bukan emas yang ada di tangan. Inilah silap ramai orang. Bandingkan dengan emas digital, bukan emas fizikal. Realitinya, pengalaman pegang dan simpan emas sebenar jauh berbeza. Jika anda ingin bandingkan secara adil, anda perlu lihat 3 perkara. Pertama, emas mana lebih murah bila sudah sampai di tangan. Bukan harga di website, tapi harga sebenar selepas charge penghantaran dan premium. Kedua, emas mana lebih mudah dibeli. Public Gold menyediakan pelbagai kaedah belian, tunai, EPP, gap, auto debit, semuanya ada. Ketiga, emas fizikal mana yang lebih mudah dijual semula pada harga tinggi. Apabila anda lihat keseluruhan proses dari beli, simpan hinggalah jual semula, majoriti syarikat emas tidak dapat menandingi harga semurah, semudah dan seuntung Public Gold. Sebab itu Public Gold bukan sekadar nama. Apabila anda pegang sendiri emas, baru anda faham mengapa jutaan rakyat Malaysia memilih Public Gold. Bukan sekadar lihat harga di skrin. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.